Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan menyaksikan lakonan bertajuk Polis Ego, Ideologi Dalam Kehidupan. Cerita ini menunjukkan nilai patriotisme, keadilan, kuasa dan perpaduan dalam masyarakat. Mari kita saksikan. Sekejap, sebelum cerita kita bermula, pernah tak korang berfikir bahawa negara kita ni tak pernah rasa selamat? Ada je penjenayah. Hakikatnya keamanan tu tak pernah dapat sendiri. Tapi ada wira kita yang sanggup berkorban masa dan tenaga siang dan juga malam. Kita berani keluar rumah sebab tu adanya wira-wira kita ni dekat negara kita. Jadi mari kita saksikan selanjutnya. Saleh, mana kau pergi? Satu office aku cari tak jumpa. Aku buat undercover mission. Kau buat apa? Pergi kedai mamak, tengok harga dia tarik naik ke turun. Aku serius ni. Okey bos. Ada kes ke? Ada sedikit dah masuk ke kawasan kita. Ramai benda yang terjebak. Ish, teruk tu kita kena bertindak cepat. Betul? Tugas polis melindungi rakyat. Itu namanya patriotism. Pandai pula kau ni. Tugas semalam. Bos, kenapa dah ada sekarang makin meningkat? Sebab dia kira jangan mudah yang jadi kaya. So dia tak fikir pun masa depan orang lain. Kesian mak ayah didik anak. Itulah benda ni merosakkan keluarga, masyarakat dan negara. Nilai amanah dan tanggungjawab adalah sangat penting bagi tugas polis. Meanwhile, Pada polis, boleh saya bantu? Apa? Kucing hilang? Sani, itu bukan jenayah. Tapi bos, kucing pun rakyat. Bos, kucing polis tu nak kan? Nah, aku berpada. Kita tinggal ni rakyat betul ni. Hello? Baru dah sampai? Bagus. Malam ni kita jual semua. Dengan duit semua boleh settle. Watak ini menunjukkan ideologi sengsang dan lebih percaya duit dan kuasa lebih penting daripada moral dan undang-undang. 3 weeks later. Tolong je polis, kawasan kami dah tak selamat. Kami anak muda yang terjebak dengan dadah. Pernah ada nampak apa-apa mencurigakan? Ada lori keluar masuk gudang lama setiap malam. Jangan risau, kami akan siasat. Okey, terima kasih Tuan. See, walau orang macam ni tak penting. Nampak tak pada saya rakyat berpisah? Ini menunjukkan ideologi, perpaduan dan tanggungjawab sosial. Hai, saya wartawan dari Sidang Media. Sekarang saya bersama dengan dua inspektor polis. Okey tuan, sekarang ramai penduduk risau tentang kes dadah. Apa tindakan polis? Kami menjalankan kesihatan aktif dan keselamatan masyarakat keutamaan. Sedikit ini berbahaya. Sangat bahaya. Maksud saya ancaman serius. Kami minta orang memberi maklumat. Kalau nampak benda pelik, jangan jadi detektif tau. Sani, Okey, apa yang mendorong tuan terus berjuang? tanggungjawab kepada negara. Untuk rakyat hidup aman. Sani, Miss yang duduk belakang aku. Kenapa belakang kau?
Kalau ada bahaya, aku lari dulu. Ibu. Ha, angkat tangan. Mana korang boleh sumpah aku? Sebab kami cantik dan bijak. Serah diri sekarang. Nak. Atas nama undang-undang awak yang tahan. Lepas tu, saya ada duit banyak. Dalam lockout, mana boleh bayar duit? Siapa kata kau? Aku tak boleh cakap. Kau tak boleh cakap ke atau kau tak berani cakap? Aku cuma nak duit cepat. Dan kau pilih untuk hancurkan hidup orang lain. Kalau hari tu saya takkan tangkap, mesti saya dah rosakkan diri saya sendiri. Itulah remaja sekarang cepat terpengaruh. Yang penting korang pilih jalan yang betul sekarang. Betul? Saya nak sama belajar balik. Bagus. Itulah hero sebenar. Bos, kenapa nak jadi polis? Sebab waktu kecil rumah aku kena rompak. Polis yang selamatkan aku. So, that's why lah aku nak jadi macam dia orang. Tiba-tiba aku bangga jadi polis. Kalau semua bertanggungjawab, negara akan aman. Dan jangan terlibat dengan jenayah. Kalau tak, nanti jumpa kami. Saya tak risau. Terima kasih polis. Daripada lakonan ini, kita dapat melihat beberapa ideologi, patriotisme, polis yang menjaga keamanan negara, keadilan penjenayah dihukum, perpaduan polis dan rakyat bekerjasama, kuasa yang betul, kuasa yang digunakan dengan amanah. Keamanan negara, tanggungjawab kita bersama. Terima kasih. Kau ni tak payah jadi sekadar. Bising lah. Kena mama. Bodoh. Kali-kali bising lah. Janjai. Asal aku dah asal. Tolong si polis. Aku tengok dompet. Tak juga dia kasih pun. See, maklumat macam ni dah penting. Nampak tak? Nampak apa tu? Sani, kau... Okay. Sani, make terus. Bodoh. Sebab kami cantik dan bijak. Aku serah diri sekarang. Apa aku nak kena buat ni? Tak nak Allah tak nampak. terlibat dengan penjenayah. Kalau tak, nanti jumpa kami. Saya terima. Aku lupa.